Okay, Assalamualaikum guys. Saya Edi. Kita tengok Bos Wan kita tengah buat apa. Kita kacau Bos Wan. Bos tengah buat apa bos? Tengah buat bodoh. Ha? Kita tak boleh kacau dah lama-lama, nanti kerja terganggu. Kali ni saya nak berceritakan tentang sebuah kereta yang datang daripada Johor. Kereta ni kereta baru. Nak tahu tak kereta apa? Okay guys, inilah dia Proton X50. Okay, so kereta ni model tahun 2023 bulan 2. Owner datang daripada Johor guys. Sini KL Ampang tau. Datang dari Johor. Demi keselesaan sampai ke Ampang KL, okay? Okay, kereta ni rasa berbuai. Tak percaya tak percaya apa? Dah buat, dah siap, dah tak payah goyang, okay? So dekat sini you guys boleh tengok proses. Datang je, kita masuk dekat tester machine, kita ambil bacaan. You guys boleh tengok bacaan dia sampai 30 lebih, sampai ada yang 40 lebih. Depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Terlalu tinggi ground contact. So bila ground contact terlalu tinggi, kereta tu akan rasa berbuai. Tak percaya, you guys pakai X50 sekarang, keluar rumah, try goyangkan. Confirm bergoyang. Jadi selepas itu, kami buka absorber tu dan kita test tekan. You guys boleh tengok foreman saya tekan sebelah tangan dengan keadaan lajunya 100 km sejam. Macam itu dia tekan. Sebab terlalu lembut. Jadi kita adakan ready stock. Sebelum kita pasang, saya suruh foreman saya tekan. Baru dia tahu macam mana seksanya tekan absorber yang dah di refurbish 40% stiffer. So, selepas itu kita pasang. And then kita masuk dekat tester machine. You guys boleh tengok keputusannya semuanya di bawah 20. Barulah kestabilan kereta itu terjamin. So, itulah dia perbezaan. So, dekat sini saya tunjukkan body roll selepas kita refurbish. You guys tengok Tengok dekat sini. Memang akan berkurangan. Memang akan berkurangan. Jadi, owner pun puas hati. Dia cakap, ui memang lain rasa. So, kepada you guys kat luar sana yang menggunakan X50, X70, terutama yang menggunakan SUV, rasa berbuai, jangan risau. Masuk di link bio saya ataupun bawah ni ada nombor saya. Roger saya direct. Kita settlekan. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Rival Auto, whack the corner. Bye-bye.